Lama tiganya wa ita'amul ta'am. Wi makan kok orang kata. Tambah-tambah bulan Ramadan. Okey, kita tak wi boleh kita tak selalu dah. Sibuk kita orang susah ni untuk kena jamu orang ada bulan Ramadan. Tak selalu dah. Bagi-bagi orang ada duit pocah nanti mau dia kena tak 3,000 sebulan. Orang ada gaji 30 40 sebulan tu canati baju testa baju si orok tu. Tak boleh main tak dah pok motong tak apa tak sibuk kok. Tak ada 20 kok sehari nek apa 20 kok sehari. Ni atas kok sebulan. Jangan kita kena ada tik sedekah. Tu nanti nak ambil oboto semua. Oboto apa kalau duit tengah tak ada jalan ke tu? Habis anak bagi-bagi orang kampung cabut poket ni buah ko dewe. Buah ko dewe, ra fok canati 40 orang ni. Banyak ana orang pagi 1 kok orang 4,000 seng dalam tu. Ni belum hai duit ngok juga. Boleh duit ngok no malah. Alih juga orang panggil. Nak wihak kita sendiri, orang panggil. Wah, wihak kita atik dah. Tu ada orang panggil. Sebab orang yang makan kau orang bulan puasa ni 4 perkara. Ingat molek. 5 perkara lah kecek undang-undang. Yang pertama serga ingat. Nombor 2-nya pahala kita buka puasa kau orang. Orang tu pahala boleh 3 juta, kita 3 juta tak kurang. Nombor 3 dia apa dosa. Nombor 4 dia apa nama ni? Nah, mendeka pada api neraka. Nombor 5 boleh minum kalau hak Nabi di akhirat esok. 5 perkara. Orang wi makan kau orang dalam bulan puasa. Tu 5 perkara dah. Serga dia ingat. Dan lagi pulanya ampun dosa dan bui pala, mendeka pada api neraka, boleh minum kalau hak Nabi di pada masa esok. 5. Habis itulah kita orang tak ada pitih pun kita bui sekadar kita tak ada duit. Walau beli Ferrari boleh setengah lozeng, 20 kok tak disejik timi tolong buka air mati. Tidak kita buatlah lauk-lauk nasi sehingga ikan selaya tak apa dah. Boleh 2 teket kita tupai masuk di dalam orang buka puasa. Duit kita nak beli ikan kakak tak ada. Kita nak beli ikan apa nama ni ikan kiri tak ada. Kita nak beli ikan kemung segar, ikan lalau segar tak ada. Ikan selaya 50 kok sekilo, kita goreng tak apa. Gitu pergi masuk dalam demo. Nak wi kita tu orang makan tik bagi kita le bulan. Besar padilah. Serga dak ingat. Apa dosa? Pala boleh sama banyak. Mendeka pada api neraka, mati esok boleh minum kali hak Nabi. 5 perkara saja. Tu nak ayat besar tak besar. Ni promotion di dalam bulan Ramadan. Pak lama pak tu, lama pak seorang yang puasa, kita puasa sendiri. Tak ada kita duk puasa lah ni. Orang panggil saimun Ramadan. Seorang yang duk puasa di bulan Ramadan, satu sabak serga dia ingat.